Hari ni baru nak balik pun nak rakam pun. Tak ada lah, saja je. Kalau tadi masa nombor kereta karaoke. Tak lock. I cannot repair this. I can't repair that. Pecah tu. Bracket looks okay. Lampu aku lari lah. It's worse than I thought, man. Apa boleh buat kan? Mak bawa. Apa boleh buat? Nak marah mana boleh marah. Mak bawa. Cari bumper baru ni. Katanya anjing yang langgar. Bukan mak aku tak langgar anjing tu. Anjing tu langgar mak aku. Ni pun dah bengkok ah. Kat sini pun lari ah. Tak boleh buat apa, aku pun tak boleh nak repair. Duit tengah tak ada. Duit tengah tak ada. Masa aku tak ada, aku nak pergi fitting baju nikah ni. Baju nikah, baju ni. Baju apa nama? Baju majlis. Aku pun nak pergi fitting baju majlis ni. Mana ada masa. Duit aku pun dah tak ada lah. Habis semua dekat kahwin. Tengok. Pecah siang. Satu sebelah hilang cover dia. Pecah ni. Anjing langgar ke? Tak langgar anjing ke rasa? Orang yang memandu langgar anjing. Aku ingat takat kemek aku boleh kemekkan balik. Kuat tu. Konnichiwa. Oh my god, so nice so. Oh no, this one very cheap only. See this is very expensive.
Takai ni. Dalam tu kan. Ni bukan langgar anjing tu ni. Anjing lah kau. Apa langgar? My mother say dog. Dog crash my car, not car crash my dog. Not my car crash the dog. Oh, dog come to the car. This one is like this. Supposed to be like this. This is original. Yeah, this one inside. Too big ya. Yeah. Punya ni je kan, bumper depan je kan. Bumper depan je. Lampu aku pun aku rasa tapak dia dah pecah. Lepas tu ni, kalau kau boleh tengok dari sini, ni macam ada satu line tau. Kalau boleh nampak ah. Dia macam bonet ni terangkat sikit. Di clip ni. How much? Huh? How much you spend, man? To fix. Yeah, fix. Fix I think around 1,500. This one need to take out all. Oh, after this one. In front only change. Like okay. You spend ni again. Teruk. So isteri aku dah hantar balik ke rumah mak dia sebab kacau dia ni. Sebab dia nak kena pergi, ada hal dia lah. So aku dah alihkan aku punya shoe cabinet, aku letak luar. Now tinggal tunggu masa untuk fix. Aku dah cabut bumper dah. Rompong mat dekat situ. So sekarang ni tinggal kena tunggu masa untuk fix lah. Aku kena cari masa sebab dah kahwin dah ada masa sikit. Jumpa korang next time. Next time aku terus fix benda tu. Aku rasa murah sikit tadi. Aku cakap dengan orang Jepun tu RM1,500. Lepas aku check harga bumper, sebab tu lah aku ingat kena tukar bumper. Aku nak try repair dulu. Kalau okey aku teruskan. Kalau tak okey aku teruskan juga lah. Nak macam ni, tak ada duit aku lepas kahwin mana duit. So jumpa korang next time. Jangan lupa nak like, comment, subscribe. Bye.